Kalau pergi Cameron, mesti nak menginap dekat sini. Cantik sangat, macam dalam istana fairy tale. Sesuailah dengan nama dia tu, Cameron Lavender Mansion. Daripada luar sampai ke dalam memang sangat-sangat cantik. Tapi yang sedihnya, dekat sini tak banyak unit. Ada dalam 18 je kot. So kalau lambat booking, memang tak ada. Even masa kita orang datang ni pun full house. Tapi punyalah teringin nak tengok juga. Kita orang datang je, tengok kawasan dan nak bergambar. Rupanya dekat bawah ni ada restoran tau. Boleh makan dekat sini. So kalau korang nak datang sini, tanpa stay pun boleh juga. Restoran ni cantik juga. Nak duduk dekat bahagian dalam boleh, nak duduk luar pun boleh. Kita orang prefer duduk luar sebab pemandangan cantik dan lebih sejuk daripada dekat dalam. Lavender Mansion ni ada banyak menu, tapi kebanyakannya memang menu barat. Untuk harga satu menu main course, lebih kurang macam ni. Untuk air, kita orang order lavender lemonade dengan lavender tea. Lavender lemonade sedap sebab dia masam, manis dan dia ada bau wangi lavender tu. Tapi untuk lavender tea, kita orang kurang minat. Menu dekat sini memang tak sama macam western tepi jalan. Kita orang order salmon, sedap cuma disebabkan creamy sauce dengan parmesan cheese, tak boleh makan banyak sangat. Yang ini pun susah jumpa dekat tempat lain sebab carbonara dekat sini diorang pakai truffle oil dengan truffle paste. Mushroom pun banyak, diorang bagi dua jenis, shiitake dengan white button. Kalau datang Cameron, mesti nak makan manis-manis dan strawberry. So tutup dengan fruity egg waffle ni. Ada biskut, strawberry, aiskrim pun dua jenis. So dah tahu kan, lepas ni korang boleh datang makan dekat sini, malam siap boleh buat romantic dinner. Okay, bye.